Hari ini Abah kongsikan selawat Nurul Anwar yang dinisbahkan kepada seorang wali agung, yaitu Syekh Ahmad Al-Badawi. Syekh Yusuf An-Nabhani memberikan perhatian yang sangat tinggi kepada selawat ini di dalam kitabnya. Beliau menyifatkannya sebagai kunci segala rahsia yang mampu menyingkap apa sahaja yang tersembunyi di sebalik alam gaib, termasuklah hasrat murni untuk melihat wajah Rasulullah. Lafaz selawatnya adalah Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aqyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihi tahar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Syekh Ahmad Al-Badawi terkenal dengan makam kerohanian yang tinggi, dan selawat ini merupakan warisan rohani yang diyakini mujarab untuk mendekatkan diri kepada baginda. Fakta kitab menyebutkan bahawa selawat ini bertindak sebagai penyingkap tabir kegelapan batin. Apabila rohani kita terbeban dengan debu-debu dosa dan kelalaian dunia, selawat ini berfungsi sebagai cahaya penerang yang membakar dinding hijab tersebut. Syekh Yusuf An-Nabhani menjelaskan bahawa apabila jiwamu disinari oleh nur selawat ini, secara semula jadi ia akan tertarik kepada hakikat Nur Muhammad. Amalan ini bukan sekadar bacaan di lisan semata-mata, tetapi satu bentuk rawatan rohani yang menajamkan mata hati, membolehkan kita merasai kehadiran, kasih sayang, serta syafaat baginda dalam kehidupan seharian. Syekh Yusuf An-Nabhani tidak meletakkan syarat bilangan yang ketat, namun beliau dan para ulama sufi memberikan panduan yang jelas agar amalan ini memberi kesan yang mendalam pada jiwa. Pastikan kamu berada dalam keadaan berwuduk, duduk menghadap kiblat dengan penuh rasa rendah diri, dan kosongkan fikiran daripada kesibukan dunia. Para ulama dan pengamal sering mengamalkan sebanyak 100 kali setiap hari. Namun, bagi peringkat permulaan, kamu boleh memulakannya dengan bilangan 11 kali atau 41 kali. Sebaiknya diamalkan pada waktu malam, terutamanya selepas solat isyak atau sebelum tidur, kerana suasana yang tenang membantu proses penghayatan. Sebenarnya, terdapat pelbagai lagi kaedah dan amalan selawat yang diijazahkan oleh para ulama untuk meraih kemuliaan bermimpi bertemu dengan baginda. Perkongsian Abah ini hanyalah sebahagian kecil sebagai panduan asas dan pembuka jalan untuk kita bersama. Ingatlah, jika kamu belum direzekikan bertemu Nabi dalam mimpi, disitulah ujian membuktikan sejauh mana teguhnya cinta dan kesabaranmu merindui kekasihnya walaupun tanpa sebarang isyarat. Atau mungkin juga Allah sedang menyimpan anugerah pertemuan itu untuk saat yang paling kita perlukan, iaitu ketika sakaratul maut. Teruskanlah berselawat dengan penuh keikhlasan dan hadirkan rasa cinta di dalam hati. Sebelum kita akhiri, tinggalkan selawat kamu di ruangan komen sebagai tanda menerima ilmu ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.